Jom saya kongsikan dua waktu paling sesuai untuk korang timbang berat badan sepanjang bulan puasa ni. Especially for those yang tengah duk tracking anda punya progres penurunan berat badan. Waktu yang pertama adalah sebelum anda makan sahur pagi tu. Kan? So sebelum anda makan apa-apa, waktu sahur tu timbang dulu berat badan anda, rekod dulu berapakah berat badan anda sebelum ada makanan dan minuman lain yang masuk ke dalam badan. Waktu yang kedua adalah waktu sebelum anda berbuka puasa. Sebab pada ketika itu segala makanan, minuman yang mana anda dah makan sahur tadi dah tercerna, dah terhadam menjadi tenaga dan sebagainya lah. Jadi berat yang anda dapat pada ketika itu memang accurate adalah berat badan anda. Okay, and just make sure kalau anda pilih untuk timbang sebelum sahur ataupun anda pilih untuk timbang sebelum berbuka, be consistent. Maksudnya minggu ni buat sebelum sahur, minggu depan pun sebelum sahur lah. Kan, minggu ni sebelum berbuka, minggu depan pun sebelum berbuka supaya lebih accurate dan lebih reliable. Okay, alright, so harap membantu. And kalau anda berminat nak join komuniti Diet Sihat Fit Habits, turun berat badan bersama nutrition daripada Herbalife, klik link di profile ataupun isi beg biru di bawah ataupun komen nak join sekarang. Okay, so jumpa anda di video seterusnya. Assalamualaikum. Bye.